Okey geng, jumpa lagi kita dekat channel Abang Gero. Abang Gero ada satu customer ni. Customer macam ni dia steady. Dia orang tanpa senang. Abang Gero, saya tak ada siap gaji. Saya ada bajet deposit sekian-sekian. Saya nak cari sport bike. Okey, senang. Abang Gero pun boleh tolong carikan, tolong tengokkan kalau ada di kedai. Kalau hampa nak minta Abang Gero tunjuk satu-satu gambar, satu-satu harga kat kedai motor ni, Abang Gero memang tak mampu. Jual motor ni, komisen dia RM20, RM30. Kalau Abang Gero layan satu customer sampai seminggu, 2 minggu, Abang Gero nak makan apa? Jadi memang tak cukup lah Abang Gero punya income setiap bulan tu. Jadi untuk motor ni dia tak sama macam kereta. Komisen RM20, RM30, RM10, paling banyak pun RM50, macam tu je. Jadi Abang Gero tak boleh nak buang masa Abang Gero lebih-lebih dekat benda yang tak mendatangkan hasil untuk Abang Gero. Abang Gero pun ada target Abang Gero sendiri sebagai jurujual. Memang kita akan ada target kita punya. Tak sampai target boleh kena buang. Itu normal. Sebab hang tidak boleh mendatangkan hasil dekat syarikat tu. Larang orang nak yang basic kan setiap bulan RM1,000 lebih, RM2,000 lebih. Tapi hang tak boleh buat keuntungan pun dekat syarikat. Jadi macam tu. Kalau abang tanya saya banyak-banyak, saya tak boleh nak spend masa saya dekat tu. Jadi macam ni senang. Okey, Abang Gero, saya tak ada siap gaji, saya tak ada penjamin, saya ada bajet deposit RM3,300, motor apa yang saya boleh dapat, tapi saya berminat dengan sport bike. Okey, jadi ini adalah satu sport bike Abang Gero nak tunjuk dekat dia. Video ni memang Abang Gero nak hantar dekat dia pun. Sebelum dia buat payment, Abang Gero mesti nak tunjuk dia video, betul tak? Lagi kena scam ke macam mana? Jadi kita nak tengok sport bike tahun 2022 QJ Motor SRK 250RR. Okey, jadi ini adalah SRK 250RR. Motor ni didaftarkan pada tahun 2022. Motor cun-cun Cina lah. Nak kata elok sangat tu, elok lah. Cuma kosmetik luaran sahaja. Kita tengok dia punya mileage.